Macam yang korang nampak sekarang ni, ini adalah proses yang perlu dilalui oleh operator PJRM bagi setiap bulan untuk memastikan bekalan dari tanah besar Tawau dapat disalurkan ke pulau dengan selamat. Untuk episod kali ini, kita merantau jauh sedikit. Barulah syok. Sebab kami nak tunjukkan kepada korang bahawa PJRM bukan sahaja dianjurkan di Semenanjung, tetapi turut dilaksanakan di seluruh Malaysia. Dan untuk episod ini, kami akan eksplor perjalanan menganjurkan PJRM di kawasan pulau, daripada proses penghantaran barang sampailah ke hari program sebenar. Destinasi kami kali ini di Pulau Sebatik, Tawau, Sabah. Sekarang ni saya dah sampai di Tawau, antara daerah yang ada di Sabah. Kaya dengan pelbagai budaya serta makanan yang menarik. Dan kali ini, Ronda PJRM akan teruskan perjalanan ke Pulau Sebatik. Pulau Sebatik yang terletak di Tawau ini mempunyai keluasan sekitar 434 km persegi. Majoriti masyarakat di sini menjalankan aktiviti nelayan serta perniagaan kecil sebagai sumber pendapatan harian. Suasana di jeti mula sibuk. Kru PJRM bersama rakan premis mula memunggah pelbagai barangan keperluan untuk dibawa masuk ke Pulau Sebatik. Daripada barangan dapur hinggalah tongges memasak, semuanya perlu dihantar merentasi laut sebelum sampai kepada penduduk. Dia ambil masa dalam 3 hari. Hari pertama kami kena hantar order pergi pemborong melalui WhatsApp. Lepas tu hari kedua kami akan bawa masuk barang basah lah, barang untuk packaging macam telur, bawang. Habis itu kami kena awal 2 hari untuk packaging. Lepas tu 1 hari sebelum jualan Rahmah, kami akan masuk barang-barang kering lah. Barang basah pun ada kami masuk, ayam. Cabaran yang paling besar buat saya, gelombang lah. Cabaran kedua hujan. Bila kami gelombang terlalu besar, kami kena stay dulu di tanah besar. Maksudnya kami tunggu cuaca tu reda sikit, gelombang tu, supaya untuk kami Terus bila kami reda saja, kemungkinan kami akan karam. Yang beri saya semangat, saya menolong orang kampung. Dengan keadaan orang kampung di sini, bila orang ke bandar, orang memerlukan tambang. Macam sekarang kalau tambang ke bandar, pergi saja RM15. Balik lagi RM15. Jadi RM30 orang habiskan untuk tambang, saya RM30. Sekarang ni kita sedang menuju ke Pulau Sebatik merentasi Laut Kowi, mengambil masa lebih kurang 35 hingga 40 minit. Namun sekiranya cuaca tidak mengizinkan ataupun laut yang bergelora, ia akan sedikit sebanyak memperlambatkan perjalanan. Walaupun ia nampak mencabar, namun demi memastikan penduduk di Pulau Sebatik mendapat akses barangan keperluan, semua usaha ini amat bermakna. Sekarang ni saya berada di salah satu jeti di Pulau Sebatik, di mana kawasan inilah menjadi tempat pemunggahan barang jualan Rahmah serta laluan bagi penduduk Pulau Sebatik untuk pergi ke Bandar Tawau. Setibanya di Pulau Sebatik, setiap barangan untuk PJRM akan diperiksa terlebih dahulu bagi memastikan kualiti dan keadaannya berada dalam keadaan terbaik. Langkah ini penting bagi memastikan penduduk Pulau Sebatik menerima barangan keperluan yang selamat dan berkualiti. Selain bekalan barangan kering, bahan api seperti tongges dan petrol turut dibawa bagi memenuhi keperluan harian masyarakat setempat. KPDN merupakan agensi yang diberi peranan untuk memastikan barang keperluan khususnya LPG sentiasa mencukupi bukan sahaja di persekitaran Bandar Tawau, malahan di kawasan luar bandar di Pulau-Pulau Sebatik. Oleh itu, satu program kerajaan melalui pengedaran barang perlu ataupun penyeragaman harga barang perlu. Kita memang tidak menafikan LPG ini memang amat diperlukan di kawasan luar bandar. Justru itu pihak KPDN memainkan peranan yang utama untuk memastikan bekalan itu mudah diperolehi dengan harga yang berpatutan seperti mana masyarakat di kawasan bandar. Untuk pembelian minyak petrol diesel, pihak penduduk perlulah menunjukkan kepada pihak permis tunjukkan IC untuk pembelian minyak petrol dan diesel. Manakala untuk minyak masak,
dia perlu scan untuk itu e-kos. Setakat ni alhamdulillah apa-apa yang kami order terlaksanalah, terhantar, dan apa yang kami order pun mencukupi. Selepas melihat sendiri proses penghantaran barang serta kehidupan di Pulau Sebatik, sekarang tiba masanya untuk hari yang dinanti-nantikan, hari pelaksanaan PJRM. Apa yang korang tengok sekarang, inilah suasana PJRM di Pulau Sebatik. Rata-rata penduduk dekat sini menyambut baik dengan adanya PJRM. Kalau cakap pasal barang, jangan risau. Semua barang dekat sini diskaun 10 hingga 30%. Jualan Rahmah ni membantulah untuk kami berbanding kami keluar lagi ke tanah besar sebab menggunakan kos kan, dengan naik speed lagi, mengangkat barang dari hujung jeti tu ke pelabuhan jauh tu. Ada murah sikit lah daripada kita pergi bandar. Kalau dibudgetkan kepada bandar, mahal bandar daripada di sini. Pak, murah lagi. Jadi itulah membantu, sangat-sangat membantu. Alhamdulillah, terima kasihlah kerajaan. Ya, sebab memandangkan dia murah dan membantu anak-anak saya terlalu ramai. Jadi syukur alhamdulillah kepada kita punya menteri dapat memberi kami bantuan. Selalunya kan kalau di penduduk Pulau Sebatik kami tiada macam market, kuranglah ada. Adapun gerai-gerai kecil ya. Kalau kami berbelanja kami kena pergi bandar Tawau lah. Untuk harga barang kita buat penjimatan 10 hingga 30%, memang cukup berbaloi lah. Contohnya ayam yang kita jual di pulau harga RM14. So untuk harga Rahmah kita jual RM8. Saya mewakili orang kampung lah, sangat-sangat berharap untuk jualan Rahmah ni sentiasa dilaksanakan di Pulau Sebatik lah, sebab sangat membantu, terutamanya kami yang penduduk tetaplah di Sebatik ni. Bagi penduduk di sini, PJRM bukanlah sekadar program jualan. Ia adalah satu kemudahan buat mereka. Tidak kira di mana anda berada, sama ada di bandar ataupun di pulau, PJRM menunjukkan bahawa keperluan rakyat adalah keutamaan. Dan inilah ronda PJRM. Bagi korang yang nak tahu lokasi PJRM yang berdekatan dengan korang boleh download aplikasi PJRM ataupun layari portal PJRM. Korang nak kita orang pergi ke mana lagi? Korang boleh komen di bawah. Jumpa korang di next episode.